Dalam niat, ulama menyebut ada 3 perkara asas yang perlu ada supaya ibadah itu sah. Pertama adalah qasad. Qasad ini kehendak, sengaja. Kita memang sengaja nak buat ibadah. Bukan buat secara lalai ataupun kerana orang lain, kerana kebetulan, kerana paksaan orang. Hanya sengaja kerana Allah. Contohnya, kita berdiri untuk solat. Memang niat nak solat. Bukan sekadar berdiri sahaja. Bukan solat untuk kecantikan, untuk kesihatan. Tetapi solat untuk ibadah kepada Allah. Ta'yin pula yang kedua adalah menentukan ibadah tersebut. Kita mesti tentukan ibadah apa yang kita nak buat. Contohnya, solat apa? Solat zuhur ke, asar ke, subuh ke? Kita kena tentukan. Puasa apa? Ramadan ke, qada ke, sunat? Kalau tak tentukan ibadah jadi tak jelas. Ketiga yang perlu ada pada niat adalah ta'arrud. Ta'arrud ini menentukan sama ada fardu ataupun sunat. Tentukan status ibadah itu. Sama ada wajib ataupun fardu ataupun sunat. Contohnya, solat zuhur ini adalah fardu. Solat duha ini adalah sunat. Ringkasnya, niat perlu ada, sengaja buat ibadah iaitu qasad, tahu ibadah itu apa, ta'yin, tahu fardu ataupun sunat. Ini nama dia ta'arrud. Contoh praktikal solat zuhur, walaupun tak sebut dalam hati ayat yang panjang, cukup dalam hati, aku nak solat zuhur fardu kerana Allah Ta'ala. Itu sudah lengkap. Sengaja, perlu ada sengaja, tahu waktu zuhur, tahu fardu apa. Itu sudah memadai niat. Niat ini adalah di dalam hati. Tidak wajib untuk kita sebut. Sebut, dia tidak main dalam hati, ianya tidak dinamakan niat. Niat perlu lintasan hati. Manakala bilangan berapa? Rakaataini, 2 rakaat, itu adalah sunat. Tapi yang wajib ada 3 ini. Perlu ada qasad, ta'yin, menentukan ibadah, dan juga ta'arrud, menentukan fardu ataupun sunat. Wallahu a'lam.